الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومطاعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pertamanya bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, kasih sayang, kurniaan, taufik dan hidayah daripada Allah Taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi bagi kita peluang untuk kita sama-sama mentaati perintah Allah Taala dan tinggal larangan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah taala ada soalan yang ditanyakan kepada saya dan saya suka untuk jawab di sini supaya dikai ta'umul naf'a biha, supaya dapat manfaatnya tersebar insya-Allah taala, moga-moga ada manfaat. Berkaitan tentang kita maklum bahawa kita ni tengah musim apa ni tak tahulah. Kalau orang muda dia ada musim ni, kalau orang sekarang ni atau musim World Cup kot kan. Jadi ada soalan yang dihantar video seorang ustaz kepada saya. Sebelum tu saya nak minta maaf lah, saya tak apa-apa nak elok suara. Okey, jadi dan saya nak highlightkan dekat sini adalah rentetan. Saya berharaplah, saya suka kalau ustaz tu bila dia jawab persoalan tentang wallahu alam, saya tak rasa bahawa isunya ada satu masjid dia nak anjurkan tengok World Cup kat masjid kan. Jadi ustaz tu pun bagilah fatwa kan. Dia jawab satu isu, kemudian seolah-olah dia pun menyokonglah, dan saya rasa alangkah bagus, alangkah elok kalau disebutkan apa sebenarnya bola ni kan. Jadi adakah sesuai dekat masjid tu, insya-Allah saya akan urai dekat hujung saya punya jawapan ni. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau saya salah, Allah tak ampunkan saya. Kemudian awal-awal ni saya zahirnya bila ustaz tu jawab seolah-olah dia menyokong lah, dan saya suka untuk saya sebut dekat sini. Masya Allah, saya ingat alhamdulillah saya pergi ke South Africa dalam 2-3 tahun lepas ya. Dekat sana saya pergi, waktu tu pun tak silap saya FIFA juga tu dekat South Africa ya. Jadi saya pergi ke Darul Ulum Al-Arabiyah Islam, Darul Ulum Azadville, Johannesburg. Kemudian saya pergi madrasah lah, saya tak pergilah tengok tu kan. Okay, jadi diorang buat youth program 3 hari, saya dengan chef saya alhamdulillah. Dan Masya Allah, satu bayan, satu lecture yang diberikan, saya ingat lagi 2 orang. Satu Maulana Imran Kaji Sahab, yang kedua Maulana Musa Kaji. Dan dia orang ada 3 adik-beradik, Masya Allah. Dia orang yang alim, Masya Allah. 3 adik-beradik, Maulana Musa Kaji, Maulana Ridwan Kaji, Maulana Imran Kaji kan. Jadi Masya Allah, jadi saya dengarlah dekat situ kan, cerita pasal bola ni kan.
Masya-Allah. Lepas tu saya nak cerita lah dekat sini kan. Tuan-tuan boleh kasih Allah Ta'ala. Poin saya pertama, ada berapa 3 poin yang saya letakkan. Ustaz tu saya rasa bagus untuk dijawab lebih detail bahawa agama kita ni tak, Allah Ta'ala perintahkan kita ada Nabi SAW. Kita ada Nabi SAW. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Untuk siapa ni kata Allah Ta'ala? Nabi tu kau punya ikutan yang paling elok dah sekali kan? Kepada siapa Allah Ta'ala kata? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Orang yang nakkan tu, orang yang nak keredaan Allah Ta'ala, dia beriman dengan hari akhirat tu, dia nak jumpa Allah Ta'ala. Dan orang ni dia ni Nabi ni dia punya role model kan, yang dia nak ikut Nabi SAW. Adakah Allah Ta'ala nak sebut ayat ni kita passing by je? Okey, tak. Tuntutan kita ikut siapa? Nabi SAW. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, tempat yang lain Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, kau kena bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian wakulu ma'as sadiqin, kena bersama-sama dengan duduk dengan orang yang bertakwa. Kata Al-Imam Qurtubi dalam tafsir dia, dan juga Al-Imam Tabari, maksud ayat ni kita kena bersama dengan kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Amalan kita nak kena jadi khalis, kena jadi bersih, jadi elok, orang yang cintakan agama, jadi orang salih. Perintah agama is not sekadar kita kita datang, aku dah sembahyang, yang penting aku sembahyang. Bukan tu kan, bukan tu je perintah Allah Ta'ala. Tak cukup lagi kan. Allah Ta'ala kata kita kena jadi orang yang salih, kena ikut syariat betul-betul, syariat Nabi SAW, sunnah Nabi SAW. Bukan semata-mata kita aku dah solat cukup lah tu. Allah Ta'ala kata ya alladzina amanu wa kunu ma'as sadiqin. Duduk dengan orang-orang yang bertakwa, orang salih. Kita punya ruh kita, hati kita seronok duduk dengan orang-orang salih, orang yang bertakwa. Kan? Kita nak jadi macam dia orang. Kan kenapa Allah Ta'ala suruh duduk suhbat bersama? Sebab kata Al-Imam Ibn Jauzi menyebutkan bahawa at-taba'u lisun. Sifat kita ni, dia ni lisun, dia ni pencuri. Kalau kita duduk dengan satu orang saleh, orang baik, maka kita ni akan curi sifat dia. Kalau kita duduk dengan orang yang bukan, maka habislah kita akan jadi orang lah. Dan Nabi SAW pun sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu bergantung kepada agama, seseorang itu bergantung kepada agama kawan dia. Maka Nabi bagi tahu apa? Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka kalian kena tengoklah siapa yang kalian berkawan, siapa yang kau berkawan. Ini syariat. Ini agama. Kan? Kemudian Nabi SAW bagi tahu, kita tengok dalam syariat kita ni sangat cantik. Nabi SAW suruh kita ni mukhalafah dengan orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin. Jangan ikut, kan? Jangan ikut orang-orang kafir, orang-orang yang langgar perintah Allah Ta'ala, kan? Orang-orang yang tak taat perintah Allah, tak beriman dengan Allah Ta'ala. Kita jangan ikut dia orang. Kita jangan ikut dia orang. Macam-macam hadis, antaranya Nabi bagi tahu khaliful juz'u syawarib wa'ful liha khaliful yahud. Maksudnya khaliful musyrikin, pendekkan misai, panjangkan janggut, dan supaya beza dengan orang musyrikin, orang-orang kafir.
Kemudian Nabi bagi tahu, kan, Nabi bagi amaran dalam hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi bagi tahu, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku hujra dhabbin la salaktumuh. Nabi kata, kalian ni nanti akan pasti akan ikut orang-orang yang sanan, cara orang-orang yang sebelum kalian. Macam mana ikut? Nabi bagi tahu bukan terus ikut, kan, orang boleh tengok, lepas tu dah seronok ikut sikit, kan, cara dia pakai dia macam mana, style dia macam mana, lepas tu dah ikut apa yang dia orang buat, habis hancur. Nabi beritahu apa? Mula-mula shibran bi shibrin. Sejengkal sikit-sikit, kan. Mak ayah belikan baju orang kafir, letak dekat nama anak dia tu nama orang kafir, banggaan orang kafir. Tu nama pemain bola tu yang tak sembah Allah Ta'ala, dia letak, beli baju untuk anak-anak cucu dia. Cinta orang kafir. Sikit-sikit, kan. Lepas tu tengok, lepas tu cara. Lepas tu Nabi beritahu, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sedepa demi sedepa, lagi dekat, kan. Hatta sampai kan Nabi kata, kalaulah dia orang ni masuk lubang biawak, korang pun akan masuk sekali. Jadi ulama syurah hadis, ulama yang mensyarahkan hadis bagi tahu kenapa Nabi SAW gunakan example dalam hadis ni lubang biawak. Kenapa tak binatang lain? Ada dua sebab. Yang pertama, sebab lubang dia kecil. Yang kedua, sebab lubang dia busuk. Nak bagi tahu macam mana susah sekalipun, bau busuk sekalipun, kau akan ikut. Teruknya dia orang ni, tapi dia tak nampak. Sebab apa? Fanatik. Sebab dah suka sangat. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi SAW, adakah Yahudi dan Nasrani, kan, kita orang akan ikut dia? Kemudian Nabi kata, habis itu firman siapa lagi? Yang kau nak ikut tu orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, Yahudi, Nasrani, orang-orang barat. Ini hadis ni kita nak faham macam mana ni? Tak, Nabi bagi tahu dia, kan? Tak, ini tahdir, warning. Maksudnya kita kena jaga-jaga, tinggalkan benda-benda ni, kena tinggalkan. Jadi ini bukan syariat. Nabi nak bagi tahu, kau jangan ikut orang-orang kafir. Kau kalau dah ikut, kan, dia masuk kamar biawak tu, kau akan masuk. Dia buat macam mana pun kau akan buat. Dia tinggalkan agama macam mana pun kau akan ikut. Style dia, keadaan dia, dia punya akhlak, dia punya sifat, dia rosak. Sebab apa? Mula dia suka, kan, pergi tengok sana sini, mak ayah belikan baju, kan. Kita yang letak cinta kafir kat dalam diri budak-budak, ia anak-anak cucu, cinta orang-orang kafir. Rosak. Lepas tu lambang-lambang tu, cuba kita google sikit, tengok apa simbolik lambang-lambang kumpulan-kumpulan bola. Syirik. Semua ada simbolik syirik. Kita letak pakai kat anak-anak kita elok je. Tapi semua orang dah rosak, dah tak cinta orang-orang kafir. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu jelas-jelas dalam Al-Quran, orang yang beriman dengan Allah dan Rasul, dia tak ada cinta kepada orang-orang kafir, walaupun orang-orang kafir tu ahli keluarga mereka sendiri. Tanda dia betul-betul beriman dengan Allah dan Rasul adalah dia tak ada cinta dengan orang kafir. Tapi hari ini kita tengok rosak, pemikiran budak-budak dah jadi rosak. Padahal yang dia pergi sokong tu, tak pernah yang dalam gelanggang tu, tim yang dia duk pergi sibuk tu, tak pernah tahu pun dia tu wujud atas muka bumi. Tak ada faedah, abas, sia-sia.
Lainlah kalau yang disokong tu bagi dia manfaat ke 1,000 sebulan ke 2,000 ke, okay, itu cerita lain lah. Adalah sikit kan kata manfaat. Tapi orang yang duduk dalam tu tak pernah tahu pun yang dia ni tengah bersorak untuk tim tu. Apa faedah haji? Baik meniaga kan dapat lagi sikit. Ini buat benda yang sia-sia. Tak dapat keuntungan dunia dan akhirat. Haji. Tapi kita dah di brainwash kan, seolah-olah benda tu dah tak rational. Oh tak apa kan, dia boleh spend time berapa lama bangun, tu sekejap lagi lah waktu permainan tu kan. Okey, saya nak baca ke ayat yang saya sebut tadi. Allah Ta'ala berfirman, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman ila akhir ayat. Allah Taala bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau tak akan jumpa la tajidu qauman, suatu kaum yang beriman dengan Allah wal yaumil akhir dan hari akhirat, yuwaduna man haddallaha wa rasulahu, yang ada cinta terhadap orang yang berperang dengan Allah dan Rasul. Orang kafir, orang kafir yang tak beriman dengan Allah dan Rasul, dia telah membenci Allah dan Rasul. Yuwaduna man haddallaha wa rasulahu. Walaupun kata Allah Ta'ala, orang-orang kafir itu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw 'ashiratahum, walaupun orang-orang kafir itu ayah dia orang, anak-anak dia orang, keluarga dia orang. Orang beriman dia tak cinta orang kafir. Tapi kita tengok apa? Dengan sebab bola ni habis rosak manusia. Oh, kalau kita kata kat tim dia sikit dia marah. Oh, kenapa tak ada, dia bagi 1,000 alasan. Ajib. Benda yang tak ada faedah, dah hilang, rasional dah hilang. Nah, itu satu perkara. Habis tasyabbuh bil kufar, dah ikut orang-orang kafir. Itu bukan, itu agama bukan galakan dalam agama. Itu bukan galakan dalam agama. Okey. Kemudian poin yang kedua adalah mereka sanggup bangun pukul 2-3 pagi, waktu yang Allah Ta'ala letakkan tu, wali-wali Allah Ta'ala, kekasih-kekasih Allah Ta'ala tengah sibuk ibadat dengan Allah Ta'ala. Itu waktu sangat seronok, sangat mustajab doa, sangat diharapkan doa dimustajabkan oleh Allah. Tapi dia sanggup tengok bola. Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran apa dia? Tanda-tanda ahli syurga tu, innal muttaqina fi jannatin wa na'im akhirina ma atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim. Kan Allah Ta'ala beritahu, innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Ahli syurga ni dulu ni dia orang ni buat baik kan. Apa sifat-sifat dia orang? Innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dia orang ni kurang tidur, dan kemudian waktu sahur dia orang buat apa? Waktu pagi tu dia orang buat apa? Dia orang istighfar pada Allah Ta'ala. Ini waktu ahli-ahli syurga ibadat dengan Allah Ta'ala. Tapi tengok dan orang-orang kafir, dia dah rosakkan waktu tu supaya orang Islam semua duk sibuk buat benda lain. Ini waktu ahli syurga ibadat. Ni ada waktu ahli syurga ibadat. Okey, itu satu poin yang kedua. Okey. Kemudian poin yang ketiga yang saya nak sentuh adalah
tentang Allah Ta'ala sebut tentang Ashabul Kahfi, kan, pemuda-pemuda yang Allah Ta'ala cerita ni. Allah Ta'ala suka sangat kat dia orang ni, sehingga Allah Ta'ala cerita dekat dalam Quran, kan, keimanan dia orang dekat Allah Ta'ala. Apa ciri-ciri dia, kan? Ulama tafsir, antaranya ulama tafsir Al-Ishari, kan, kita boleh tengok dalam kitab-kitab tafsir Al-Alusi rahimahullah. Kita nak fikir islah, kan, anak-anak muda kita ni, para ulama ada sebut dah dekat dalam Suratul Kahfi. Ada 3 sebab. Ada 3 sebab yang kita boleh ambil daripada Suratul Kahfi ni, kan, dan kita boleh tatbikkan dia, kita boleh implementkan dalam keadaan sekarang ni. Apa ni? Allah Ta'ala sebut yang pertama sekali, diorang ni bila nak selamatkan iman diorang, diorang pergi mana? Diorang lari dekat gua. Lari kat mana? Lari kat gua. Jadi bukanlah kita nak suruh kita kena pergi gua, tak, kan? Para ulama syarahkan dengan tafsir Isyari, tafsir Al-Isyari. Apa maksud dia ni? Bila satu orang nak selamatkan iman dia, dia kena keluar daripada zon selesa, environment yang rosak, yang buruk. Ashabul Kahfi dia lari, diselamatkan iman dia dekat gua. Diselamatkan iman dia, agama dia, daripada suasana yang rosak, daripada penguasa yang zalim. Maka para ulama menyebutkan antara tempat yang kita nak selamatkan iman kita, amal kita adalah masjid. Masjid, madrasah, sohbat dengan orang-orang salih. Kita tinggal sekejap, kita punya biar, kita punya suasana yang rosak tu, masuk ke dalam, yang duduk rumah Allah Ta'ala, yang duduk dengan para ulama madrasah, khalqah. Itu yang pertama. Tak cukup yang tu, kan? Tak cukup, kan? Ashabul Kahfi, dia dah pergi dekat gua, dia buat apa? Idza awal fityatu ilal kahfi. Dia buat benda yang kedua. Ini syarat yang kedua. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dia doa dekat Allah Ta'ala. Dia doa. Jadi satu orang nak dapat islah, nak dekatkan diri dia dengan Allah Ta'ala, tak cukup dia datang masjid. Dia kena buat amal. Dia kena hubungkan diri dia dengan Allah Ta'ala, dengan amalan. Doa dengan Allah Ta'ala, salat, Quran, zikir, islah hati dia. Itu yang Ashabul Kahfi buat, minta doa, hubungan dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah apa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila Ashabul Kahfi datang, Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua, kemudian Allah Ta'ala buat apa? وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Allah Ta'ala tidurkan dia orang. Allah Ta'ala tidurkan dia orang dekat dalam gua tadi. 300 sinin, 300 tahun. وَازْدَادُوا 9, 309 tahun. Allah Ta'ala tidurkan. Jadi para ulama tafsir Al-Isyari menunjukkan satu orang bila dia dah datang rumah Allah Ta'ala, dia dah buat amal, syarat yang ketiga, dia kena tinggalkan, kena lupakan apa-apa benda yang akan menghalang dia ibadat dengan Allah Ta'ala, yang akan menghalang dia daripada berhubung dengan Allah Ta'ala. Kena tinggalkan benda-benda yang lara, dunia, maksiat dia kena tinggalkan. Baru dia boleh islah, baru hubungan dia dengan Allah Ta'ala cantik, seronok. Bila dia zikir tu, dia rasa, ya Allah seronok, aku sebut nama kau. Dan ya Allah seronok, aku baca Quran. Ada kesan. Sebab apa? Benda-benda yang dosa, maksiat, lara dia dah buang, dia dah tinggal, dia tak fikir. 3 syarat ni insya-Allah boleh islah. Satu orang boleh baiki hubungan dia dengan Allah Ta'ala macam Ashabul Kahfi. Ya tak? Maka inilah cara dia. Kita tak bawa benda lara dekat tempat orang nak islah. Orang datang masjid nak hubungkan diri dia dengan Allah Ta'ala. Kita tak letak benda lara, benda sia-sia, tak ada manfaat, benda yang Nabi SAW suruh tinggalkan, kita pergi letakkan masjid. Itu bukan tempat dia. Itu satulah. Kemudian kita tak tengok lagi, kita tak tahulah macam mana keadaan
Dia wifi tu dia guna bil siapa kan? Bil masjid ke? Atau apa peralatan tu. Sebab benda tu semua, benda masjid ni dia ada hukum hakam. Kita tak boleh guna suka-suka hati. Dia benda yang untuk maslahah umum, untuk benda yang nak maksud dia mengimarahkan masjid. Bukan maksud dia macam tu kan? Okay, itu satu poin. Yang terakhir, dalil saya bawa daripada Ibn Abbas dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah, bahawa masjid ni, ni saya dah sentuh, akhirnya sentuh pasal masjid lah. Wallahu'alam, zahirnya tak ada, mungkin ada kebaikan, wallahu'alam. Cuma saya nampak lebih untuk menjaga kehormatan masjid kan. Mungkin ada cara yang lebih baik yang kita boleh buat lah kan. Masjid ni dia ada roh, dia ada roh yang kita kena agungkan dia. Di tempat malaikat ni, rumah Allah Ta'ala, dia ada roh yang kita kena agungkan. Kalau kita cemarkan dia, masjid ni dia terasa, dia terasa kan. Kita buat buruk dengan dia kan. Apa dalil dia? Saya baca lah. Ini riwayat daripada Ibn Abbas dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah. Maaf. Daripada bukan daripada, saya tengok ada riwayat ni. Saya nak bacakan teks adalah supaya kita boleh tengok dengan lebih jelas apa yang disebutkan oleh kalam daripada, bukan daripada Ibn Abbas tapi daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, bukan daripada Ibn Abbas. Dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah, Abu Hurairah kata apa? Innal masjida la yanzawi minal mukhati awil nukhama kama tanzawi jildatu finnar. Abu Hurairah kata, masjid ni dia akan terasa, dia akan mengecut. Kalau literal translation lah, dia akan mengecut. Dengan sebab apa? Kalau satu orang dia ludah dekat masjid, kan, dekat pekarangan masjid ke, dia ludah ke kawasan masjid. Seperti mana, kata Abu Hurairah, macam mana masjidnya akan kecut? Seperti mana kulit terkena dekat api. Kulit kan, kalau kita kena dekat api dia kecut kan. Kata Abu Hurairah macam tu kan. Okey, sekarang ni kita nak faham, bukan saya faham lah kan, kita nak faham ikut para ulama. Antaranya yang bagi syarahkan hadis ni iaitu Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin. Apa kata Al-Ghazali? Anna hadha min qabil al-isti'arati wal ramz. Imam Ghazali kata, Abu Hurairah bila dia kata masjidnya akan kecut, ini bukanlah terjemahan, ini bukan faham secara literal. Abu Hurairah bukan nak bagi tahu maksud dia secara literal, tak. Tapi ini maksud metafora, istiarah. Kan, dia bukan maksud hakiki. Kenapa Abu Hurairah cakap macam tu? Kan, kata Imam Ghazali rahimahullah, liyakuna waqa'uhu fi qalbil mustami'i aghlab, supaya bila orang dengar ni dia tu masukkan, dia faham kan, supaya orang nak faham benda ni kan, kena bagi tahu macam tu kan, tak boleh bagi tahu macam perkataan yang sama je kan, tapi nak supaya orang faham betul-betul kan. Kata Imam Al-Ghazali, wa anta tara
anna sahat al-masjid la tanqabidu bin nukhamah. Imam Ghazali kata, kau sendiri tengok masjid ni kalau orang ludah, mana ada dia mengecut. Macam tu lah mozaik dia, macam tu lah panjang dia, kan? Okey. Wa ma'nahu, apa yang dah dimasukkan di Abu Hurairah ni? Wa ma'nahu anna ruhal masjid kaunuhu mu'azzaman. Nak bagi tahu ruh masjid ni dia tempat yang agung, sepatutnya diagungkan, dimuliakan, kan? Wa ramyun nukhamati fihi tahqirul lah. Dan kita ludah dekat masjid ni, ini adalah mentahkir, menghina, kan, masjid tadi. Fayudadu ma'na al-masjidiyah mudadatan liittisali ajza'il jildah. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bagi tahu, nak bagi kita faham, kan, maka berlawanan nak bagi kita faham ni seolah-olah macam kulit yang terkena dengan api. Okey, apa yang kita nak faham daripada kalam Abu Hurairah ni? Orang kalau ludah, kan, masjid dia apa? Dia terasa, kan? Ini benda yang hisi. Apa maksud benda yang hisi? Ini benda yang kita boleh nampak. Macam tu jugalah kita mengotori masjid dengan benda yang maknawi, buat benda yang langgar syarak dalam masjid. Itu mengotori masjid juga. Tapi bukan mengotori dari sudut fizikal, kan, kita buat kotor benda yang nampak, tak. Tapi dari sudut maknawi, ruh masjid tadi terganggu. Kita tak agungkan ruh masjid. Sama lah. Dalam masjid, kan, orang buka telefon, tengok TikTok, tak macam-macam ada kat dalam masjid, kan? Jadi benda ni rusak masjid. Walaupun secara literal tak nampak kotor, tapi ruh masjid kotor. Kita mencemari, tak hormat ruh masjid, ya. Maka ini antara dalil bahawasanya zahirnya wallahu a'lam tak sepatutnya untuk kita buat sedemikian, sebab kita dah tengok dah tadi dalil Quran, hadis bahawa ini benda bukan yang digalakkan oleh syariat. Bahkan Nabi suruh sebaliknya, kita tinggalkan, jangan ikut orang-orang kafir, kan? Kita jangan ikut cara dia orang, jangan ikut sifat dia orang, habis rosak nanti, kan? Jadi saya ada berapa waktu lagi? Berapa waktu? Insya, oh, okey, 41 kan, okey. Saya nak habiskan dengan mungkin kita tak masuk kitab apa hari ni, saya mungkin ada faedah yang saya sebut ni. Yang terakhir saya dengar kisah ni di South Africa lah, waktu saya pergi, kan. Mula Imran Kaji Sak, dia cerita dekat South Africa ni, ada satu orang dia cerita, dia isteri dia cerita, isteri dia kata, suami aku ni dia memang fanatik sangat dengan bola. Dia tampal kat dinding, dekat loka, dekat mana-mana dia akan tampal muka orang tu lah, yang dia suka sangat. Yang ni bukan bola ya, apa-apa sekali kumpulan kafir, penyanyi ke pelakon ke yang kita fanatik sangat, ini sangat-sangat bahaya, kan. Isteri dia bagi tahu, satu hari suami aku ni tengah tengok TV lah, tiba-tiba dia masuk kat bilik. Dia masuk bilik, dia terbaring. Tiba-tiba dia panggil aku, dia suruh aku call ambulans. Okey lah, aku pun panggil ambulans. Kemudian bila dia nak pergi hospital tu, dia tengok aku macam ini kali yang terakhir lah, aku nak jumpa dia, ya. Bila lepas tu dia dah sampai sana semua, tiba-tiba hospital call lah isteri dia ni, kan, untuk pergi tengok. Mungkin suami dia ni dah dekat nazak, dah nak meninggal ni, kan. So datang nak tengok buat kali terakhir, kan. Okey, bila isteri dia sampai kat sana, kan, bila isteri dia sampai kat sana, dia tengok, dia kata dia dah sampai semua. Tiba-tiba dia tengok suami dia, kan, duduk elok. Tiba-tiba suami dia buat apa? Suami dia menjerit, kan. Dia menjerit 2-3 kali nama pemain bola yang dia suka tadi tu, terus dia mati. Akhir kalam. Sebelum dia mati, dia buat apa? Dia jerit 2-3 kali nama pemain bola yang dia suka tu, lepas tu terus mati. Ini bukan cerita dongeng, ini berlaku, habis rosak akidah tu.
Apa? Sebelum mati sebut nama orang tu. Apa dia jadi itu akidah dia tu? Rosak ni. Benda ni boleh berlaku memang orang akan rosak dia punya tak irrational. Dia dah tak fikir waras dah. Dan anak-anak muda yang dia suka mana-mana kumpulan, dia kita bagi tahu, kita azan kat telinga kiri kanan pun dah terlambat dah. Sebab apa? Benda ni lah kata Nabi SAW. Kalau dia masuk rumah biawak pun dia akan masuk. Budak-budak dah tak fikir waras. Dia dah tak boleh nak fikir mana satu syariat, mana satu bukan syariat, mana satu maksiat, mana satu dosa. Sebab apa? Fanatism. Dengan ikut orang-orang kafir, orang-orang barat. Habis rosak agama. Sebab tu kita kena hati-hati, jaga kita Islam. Bagi tahu sunnah Nabi SAW, cerita tentang sahabat Nabi SAW. Kan agama ni bukan solat fardu saja, tapi diislah. Kita nak ikut apa? Udkhulu fi silmi kafah. Kata Allah Ta'ala, kau masuklah dalam agama dengan keseluruhannya. Bukan cherry pick kan, bukan asal kita suka kita ikut, kita tak suka kita tinggal. Itu bukan agama. Dan kita ikut agama Allah Ta'ala, sunnah Nabi SAW, maka Allah Ta'ala beritahu kau akan ampunkan dosa, Allah Ta'ala akan sayang kau. Dan bila kau ikut betul-betul sunnah syariat Nabi SAW, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita taufik dan hidayah, insya-Allah. Ada apa soalan tak sebelum kita nak habis dah ni? Okay, lagi seminit dulu. Kalau tak ada persoalan, insya-Allah Ta'ala mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita semua manfaat dan keredaan Allah Ta'ala, taufik dan hidayah, sama-sama untuk kita dapat naungan arsy Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari yang tiada naungan melainkan naungan arsy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.